Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Mukrim Muzaffar bin Wan Muhammad. Nombor metrik C24A2439. Hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat iaitu Hang Tuah dan Hang Jebat. Dalam sejarah Melayu, nama Hang Tuah dan Hang Jebat sering disebut sebagai simbol persahabatan, kesetiaan dan perjuangan menentang ketidakadilan. Tetapi bagaimana sebenarnya kisah asal mereka dan apa yang saya ubah dalam versi cerita baru yang mengikut struktur Hirogeni. Cerita asal Hang Tuah dan Hang Jebat ialah pada mulanya Hang Tuah dan Hang Jebat ialah dua sahabat rapat daripada 5 sekawan yang sangat setia kepada Sultan Melaka. Mereka berkhidmat sebagai hulu balang dan terkenal dengan keberanian mereka serta kepandaian mereka dalam bidang pertarungan. Namun konflik besar bermula apabila Hang Tuah difitnah melakukan kesalahan terhadap Sultan. Tanpa unsur periksa, Sultan menghukum bunuh Hang Tuah. Hang Jebat yang marah dengan ketidakadilan itu kemudian bangkit menentang Sultan. Beliau mengamuk di istana untuk membela sahabatnya yang dianggap mati tanpa sebab. Tidak lama kemudian, Sultan mengetahui bahawa Tuah sebenarnya masih hidup kerana diselamatkan oleh bendahara. Tuah dipanggil semula tetapi dengan satu tugas yang sangat berat, iaitu membunuh sahabat baiknya itu sendiri, iaitu Hang Jebat. Pertarungan epik berlaku selama 7 hari dan 7 malam. Akhirnya Jebat tewas dan Hang Tuah kekal setia kepada Sultan walaupun hatinya penuh kesedihan dan dilema. Kisah asal ini menonjolkan tema utama iaitu kesetiaan kepada raja mengatasi segalanya, manakala Jebat dikenang sebagai penderhaka yang menentang kezaliman. Versi yang diubah iaitu Hirogeni. Dalam versi yang diubah, cerita diberi nafas baru dengan menjadikan Hang Tuah sebagai pengembara laut, bukan terus menjadi hulu balang istana. Tuah mendapat ilmu daripada seorang guru laut purba dan menjadi wira melalui pelbagai ujian sebelum dipanggil berkhidmat di Melaka. Konflik utama tidak lagi berpunca daripada fitnah manusia istana, tetapi daripada makhluk gaib bernama Sang Laksana Hitam yang menyamar sebagai Hang Tuah untuk memecah belahkan Melaka. Akibat penyamaran itu, Tuah difitnah dan dibuang ke alam gaib, manakala Jebat bangkit menentang istana kerana percaya sahabatnya itu telah mati. Berbeza dengan cerita asal, Tuah kembali bukan untuk memenang Jebat tetapi untuk mencari kebenaran. Apabila mereka bertemu semula, kedua-dua sedar bahawa musuh sebenar bukan antara mereka tetapi kuasa gelap yang cuba menjatuhkan Melaka. Tuah dan Jebat akhirnya bergabung dalam pertempuran terakhir. Jebat berkorban menutup portal sihir dan meninggal sebagai wira dan bukan lagi pendaka. Penutup, kedua-dua versi membawa mesej yang berbeza. Cerita asal menekankan kesetiaan kepada Sultan, sementara versi yang diubah menekankan kesetiaan kepada kebenaran dan persahabatan. Walau apapun versinya, Hang Tuah dan Hang Jebat tetap menjadi simbol perjuangan, nilai persaudaraan dan kisah epik yang terus hidup dalam sejarah bangsa Melayu. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.